Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salamlah Kuku Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Saya titipkan buat anda semua. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan hadirin mengenai novel yang telah saya baca, iaitu novel Pelukis Jalanan karya Temeh Abdullah. Karya ini berasaskan kisah benar yang memaparkan perjalanan hidup pengarang yang penuh dengan liku-liku, bermula daripada detik kegagalan yang menyedihkan sehinggalah mencapai kejayaan yang membanggakan. Ia bukan sekadar bahan bacaan, malah berfungsi sebagai panduan hidup yang membuktikan bahawa kegagalan bukanlah penamat segala-galanya. Sebaliknya, boleh menjadi permulaan kepada kejayaan yang lebih gemilang sekiranya disertakan dengan kesungguhan, ketabahan dan kepercayaan kepada pertolongan ilahi. Kisah ini berpusatkan kepada Temeh Abdullah, seorang pemuda yang berpotensi dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Pada peringkat awal, beliau merupakan pelajar yang cemerlang dan telah dianugerahkan beasiswa penuh untuk menyambung pengajian di United Kingdom. Peluang ini dianggap sebagai kebanggaan keluarga dan masyarakat sekeliling kerana ia merupakan jalan terbaik untuk menjamin masa depan yang cerah. Segala perbelanjaan pengajian dan sara hidup akan ditanggung sepenuhnya, menjadikan Temeh individu yang sangat dikagumi dan dipandang tinggi. Namun, keadaan berubah apabila Temeh mula menumpukan sepenuhnya perhatian kepada dunia perniagaan yang diceburinya. Minat dan keinginan untuk maju dalam bidang tersebut menyebabkan beliau lalai sehingga mengabaikan pelajaran sebagai tanggungjawab utamanya. Kesedaran akan kesilapan ini hanya timbul apabila masa untuk menghadapi peperiksaan penentu kelayakan beasiswa semakin suntut. Akibatnya, keputusan peperiksaan yang diumumkan membawa berita yang mengecewakan. Temeh hanya ketinggalan satu mata sahaja daripada markah yang diperlukan untuk melayakkan diri. Perbezaan yang kecil inilah telah memusnahkan segala harapan yang telah dibina sekian lama. Kegagalan ini memberikan kesan yang mendalam kepada diri dan keluarganya. Temeh berasa serba salah, malu dan kecewa kerana telah mengecewakan harapan orang tersayang. Walaupun berhadapan dengan tekanan dan pandangan negatif, Temeh tidak berputus asa. Beliau ditawarkan peluang untuk menyambung pelajaran di dalam negara sebagai penyelesaian. Beliau membuat keputusan yang dianggap berani dan tidak disangka-sangka. Sebagai contoh, Temeh Abdullah telah menolak tawaran tersebut. Beliau berpendirian bahawa kegagalan mendapatkan beasiswa tidak bermaksud impian yang perlu dikuburkan. Beliau tetap bertekad untuk menyambung pengajian di United Kingdom. Namun, dengan menggunakan perbelanjaannya sendiri atau sistem pembiayaan kendiri. Modal yang digunakan hanyalah wang yang berbaki daripada hasil perniagaannya dahulu yang jumlahnya terhad. Keputusan ini membuktikan bahawa beliau berani mengambil risiko, yakin dengan kebolehan diri dan sedar bahawa terdapat pelbagai jalan untuk mencapai kejayaan jika satu jalan sudah tidak dapat dilalui. Sebaik sahaja tiba di United Kingdom, bermulalah fasa kehidupan yang penuh dengan cabaran yang menguji ketabahan dan kesabaran. Beliau sedar bahawa kehidupan di negara orang jauh berbeza dengan kehidupan di tanah air sendiri, terutamanya dari segi kos sara hidup yang sangat tinggi. Tanpa sebarang penajaan, beliau perlu menguruskan segala perbelanjaan sendiri dengan sumber kewangan yang terhad. Keselesaan diri bukanlah keutamaan pada ketika itu. Sebaliknya, matlamat utama adalah untuk menamatkan pengajian dengan jayanya. Cabaran yang paling utama dan berterusan adalah berkaitan dengan kewangan. Wang yang dibawa semakin berkurang, manakala keperluan untuk membayar yuran pengajian, membeli bahan pembelajaran serta menampung keperluan harian sentiasa ada.
Keadaan ini memaksa Temeh mencari sumber pendapatan tambahan dengan segera. Namun, Temeh tidak berasa malu atau rendah diri. Beliau memandang pekerjaan itu sebagai satu usaha yang halal, mulia dan cara yang terbaik untuk memanfaatkan bakat yang dikurniakan ilahi kepadanya. Walaupun sudah berusaha bersungguh-sungguh, Temeh masih terpaksa menghadapi detik-detik kesusahan yang amat berat. Terdapat satu tempoh di mana keadaan kewangannya sangat teruk sehingga beliau hanya mampu membeli bahan makanan yang paling murah dan asas saja. Sebagai contoh, Temeh Abdullah pernah hanya memakan hidangan yang ringkas iaitu nasi dan dicampurkan dengan telur dengan garam sahaja sepanjang tempoh sebulan lamanya. Walaupun hidup dalam keadaan kekurangan, Temeh tetap bersabar dan bersyukur. Beliau memandang keadaan itu sebagai satu ujian yang akan melahirkan kekuatan diri dan menjadikan beliau lebih menghargai nikmat yang ada. Walaupun berhadapan dengan masalah yang bertimbul, Temeh tidak membiarkan perasaan marah atau kecewa menguasai dirinya. Beliau sedar bahawa emosi negatif tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan memburukkan keadaan. Beliau cuba untuk menenangkan diri, berfikir dengan waras dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Di samping itu, beliau sentiasa memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah SWT supaya segala urusannya dipermudahkan. Nilai yang paling jelas yang ditunjukkan ialah sifat ketabahan dan tidak mudah berputus asa. Temeh membuktikan bahawa kegagalan bukanlah penamat kepada cita-cita dan usaha. Apabila jalannya asa ditutup, beliau tidak mudah berputus asa. Sebaliknya, mencari jalan yang lain yang sesuai untuk mencapai matlamatnya. Pengajaran yang boleh diambil ialah kita perlu sentiasa tabah menghadapi sebarang kesukaran dan kegagalan yang berlaku serta menjadikan setiap peristiwa itu sebagai pengajaran untuk menjadi lebih baik pada masa hadapan. Kesimpulannya, novel Pelukis Jalanan karya Temeh Abdullah merupakan sebuah karya yang sangat berharga kerana ia menyampaikan mesej yang jelas bahawa kejayaan hanya akan menjadi milik mereka yang berani bangkit daripada kegagalan. Semoga pembentangan saya ini dapat memberi manfaat dan menjadi sumber inspirasi kepada kita semua untuk terus berusaha mencapai cita-cita yang dimimpikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.